Pet Techno Breaker nombor 1/9. Dekat depan ni ada gambar boboiboy solar. Jom kita buka dan tengok kad apa yang kita dapat. Pertama sekali kita dapat dadu. Kita letak kad yang belakang, kita letak dekat depan. Okey. Kad pertama sekali kita dapat Papillium Tier C 60 HP 40 attack. Kad kedua kita dapat Barbarossa Tier C 80 HP 60 attack. Kad ketiga kita dapat kad sokongan pro. Pilih satu kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Okey, kuat juga efek dia. Okey, kad keempat kita dapat kad sokongan lagi, panah adudu. Efek dari kad sokongan pihak lawan tidak berkesan. Okey, kad kelima kita dapat boboiboy solar. Kad A 140 HP 120 attack. Kenapa ada 5 kad je? Okey. Kad dia melekit guys. Ada satu lagi kad tak nampak. Okey. Kad keberapa lagi? Ketiga kita dapat Kuali Tier C 60 HP 40 attack. Pet Techno Breaker nombor 2/9. Jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Okey. Kad pertama sekali kita dapat dadu. Kad pertama sekali kita dapat adudu. Kita dapat adudu Tier B 120 HP 80 attack. Next kad kedua kita dapat Troket dan Switcho. Ni daripada siri Mekamato Tier B 140 HP 1 attack. Kad ketiga kita dapat Ahmad Sobri guys. Ahmad Sobri Tier B 80 HP 40 attack. Kad keempat kita dapat Chachis daripada siri animasi Mekamato. Kad sokongan, pilih 2 kad dari tangan pihak lawan dan letakkan di zon kalah. Next kita ada kad sokongan Ochobot, kuasa teleportasi. Pilih satu kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Okey, kuat efek dia. Dan kad terakhir kita dapat Maharaja Ramos Final Form. Okey, kita dapat Tier A 220 HP 140 attack dan efek kad lawan tidak berkesan. Memang cantik jugalah kad dia. Pet Techno Breaker nombor 3/9. Jom kita tengok kad apa yang kita dapat. Okey, kad pertama sekali kita dapat kad sokongan pro. Okey, HP tambah 40. Okey, tak kuat jugalah kad ni. Okey, kita ada Gopal Tier C 60 HP 40 attack dan pilih 2 kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Okey, next kita dapat Boboiboy Blaze. Boboiboy Blaze ni kad yang favorite Ashmau lah. Boboiboy Blaze Tier B 120 HP 1 attack dan susun semua kad dari tangan ke dalam deck dan ambil 3 kad paling ke atas. Okey, next kita ada kad hammer gentar. Ni alat yang gentar guna. Okey, next kita ada alah tak nampak. Okey, kita ada Kuali. Okey, Kuali Tier C 60 HP 40 attack dan pinjam HP dan attack kad yang berada di zone menang. Okey, dan kad terakhir kita dapat Masmara. Pet Techno Breaker nombor 4/9. Kat gambar depan dia ada gambar boboiboy gentar. Jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapat. Kad yang depan kita letak dekat belakang macam ni. Okey, kita tengok. Kad pertama sekali kita dapat Boboiboy Halilintar Tier B 140 HP 1 attack. Next kita dapat Rocket Fish daripada siri Mekamato Tier B 160 HP 80 attack. Okay, next dapat Papillion daripada siri animasi yang Windara tu, Boboiboy Windara Tier C 60 HP 60 attack. Next kita ada Boboiboy Ice. Okay, Boboiboy Ice Tier B 120 HP 1 attack. Next kita ada kad awesome guys. Kad awesome air. Kad ini digunakan untuk pengganti awesome. Okay, dan kad seterusnya kita ada Boboiboy gentar Tier S 180 HP 220 attack, HP tambah 60 setiap kali kalah awesome. Pet Techno Breaker nombor 5/9. Gambar dekat depan dia kita ada Mas Cacik daripada siri animasi Mekamato. Jom kita unbox dan tengok kad apa yang kita boleh dapat. Okey, pertama sekali kita letak ketepikan dadu dia dahulu dan kita ambil kad yang belakang ni, kita letak kad depan dan kita terbalikkan. Okey, kad pertama sekali kita dapat kad sokongan Jobot. Kad kedua kita dapat Maripos Tier B 1 HP 80 attack. Next kita ada Boboiboy Gempa 140 HP 1 attack. Next kita ada kad keempat kita ada Gopal Tier B 80 HP 40 attack. Kad kelima kita dapat Awesome Down. Awesome Down ni kad ini digunakan sebagai pengganti Awesome. Dan next kita ada Mas Cacik Tier A 200 HP 140 attack dan HP kad pihak lawan berkurang separuh. Okey, cantiknya kad dia. Pet Techno Breaker nombor 6/9. Jom kita unbox dan tengok kad apa yang kita boleh dapat. Okey, kad yang depan kita letak belakang dan kad pertama sekali kita dapat Boboiboy Halilintar. Dah dapat dah Boboiboy Halilintar Tier B 140 HP 120 attack. Okay, next kita ada kad kedua Boboiboy Gempa Tier B 140 HP 1 attack. Next kita ada Vending Bros Tier B 120 HP 80 attack. Okay, kad kelima. Okay,
tier B 140 HP 1 attack. Okay. Next, bukanlah, ni kad kelima. Okay, kita dapat Awesome Api. Kad ini digunakan sebagai pengganti Awesome. Dan kad terakhir kita dapat kita dapat Kuputeri tier A 120 HP, 20 attack dan tukarkan attack kad pemain dengan attack kad lawan. Nice jugalah efek dia. Pack Techno Breaker nombor 7/9. Jom kita unbox dan tengok kad apa yang kita boleh dapat. Okay, kad pertama kali kita dapat Boboiboy Gempa. Dapat dah Boboiboy Gempa tier B 140 HP, 1 attack. Next kita dapat Fang. Okay, Fang tier B 80 HP, 40 attack. Kad ketiga kita dapat Boboiboy Yuri. Boboiboy Yuri comel lah. Boboiboy Yuri tier B 1 HP, 80 attack. Next kita ada Tokang tier B 1 HP, 20 attack. Next kita ada Gopal tier B 1 HP, 80 attack. Next kita dapat Kaolo. Kita dapat Concho Rangers. Okay, tier A 200 HP, 1 attack dan attack tambah 20 untuk setiap kali kad di zone kalah. Nice jugalah kad dia. Pack Techno Breaker nombor 8/9. Kad gambar depannya kita ada Boboiboy Genta dengan tukul dia. Jom kita unbox dan tengok kad apa yang kita boleh dapat. Dadu kita letak kat tepi, kad depan kita letak kat belakang. Okay, kad pertama sekali kita dapat Inkasa tier B 100 HP, 60 attack. Next kita ada Yaya. Okay, Yaya tier B 60 HP, 80 attack. Next kita ada Cocoon Bot. Kita dapat kad sokongan. Next kita ada kita dapat Mami Balut. Okay, kad sokongan. Comel juga kad ni Next kita ada Boboiboy Halilintar tier B 140 HP, 120 attack. Next kita ada kad Boboiboy Genta tier A 240 HP, 40 attack dan attack tambah 160 setiap kali kalah Awesome. Pack Techno Breaker nombor 9/9. Gambar depannya kita ada rock saksa yang makan pup dah. Jom kita tengok. Alamak, rosak sikit kamera. Okay, jom kita tengok kad apa yang kita dapat. Okay, kat depan kita letak dekat belakang. Okay, kita tengok. Kad pertama kita dapat kad sokongan Ochobot. Next kita ada Roborigami daripada siri Mekamato. Okay, tier B 140 HP, 1 attack. Next kita ada Ying. Okay, Ying tier C 60 HP, 60 attack. Next kita ada Boboiboy Taufan tier B 140 HP, 1 attack. Next kad kelima. Okay, kita dapat Influenzo daripada siri Mekamato tier B 80 HP, 1 attack. Next kita ada Rock Saksa tier A 200 HP, 180 attack. Pack alternate rare, pack Techno Breaker nombor 9/9. Dekat belakang dia awak boleh nampak yang dia ada bintang. Jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Okay, dadu kita letakkan tepi dulu. Kad yang depan kita letak dekat belakang. Kad pertama sekali kita dapat kad sokongan Ochobot. Seterusnya kita dapat Roborigami tier B 140 HP, 1 attack. Selain itu kita dapat kad Ying tier C 60 HP, 60 attack. Seterusnya kita ada Boboiboy Taufan tier B 140 HP, 1 attack. Selain itu kita dapat kad Influenzo tier B 80 HP dan 100 attack. Next kita dapat Rock Saksa kad tier AR alternate rare 200 HP dan 180 attack. Memang cantik lah kad dia. Pack Techno Breaker nombor 4/9. Kat gambar depannya kita boleh nampak Mecha Genta guys. Kad pertama sekali kita dapat dadu, tapi dadu kita letak tepi dan kita ambil kad yang depan kita letak ke belakang. Okay, kad pertama sekali kita dapat Boboiboy Halilintar tier B 140 HP, 1 attack. Selain itu kita dapat Rocket Fish tier B 160 HP, 80 attack. Diikuti dengan Papillon. Okay, Papillon tier C 60 HP dan 60 attack. Dan selain itu kita dapat Boboiboy Ice. Okay, Boboiboy Ice tier B 120 HP dan 1 attack. Dan kad kelima kita dapat Awesome Air. Next adalah kad Mecha Genta. So Ashma memang nervous sikit lah. So kita tengok. Kita nampak je Mecha Genta guys. SR, rank SR 5 bintang. Mecha Genta 280 HP, 240 attack dan alih 2 kad dari zone menang pihak lawan dan letakkan di zone kalah jika seri dalam Awesome.